guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Nazla weh, Nazla ada choir lah guys. Faik dengan Syir, tak sangka Faik boleh buat lagu Queen of Night yang Sini Faik. Aku dah tahu. Syir try. Boleh. Okay Nazla. Okay lah, boleh lah bunyi lah. Bunyi lah kan. Okay guys, sama-sama kita mubah ni, kita orang nak sembang bertopikkan kisah sedih yang menyedihkan. Yang sedih yang Sangat mesti cakap sedih ke begini. Okay, kisah yang sedih tentang masa lalu kita. X lah. X. Naya sebenarnya tak suka cakap pasal X, serius. I don't like because Naya rasa macam bila dah lalu tu tak ada ingat dah, macam gimana tak ada ingat. Aku tengok. Biar. Okay, apa kata kita Najwa buat cerita fake. Sebenarnya tak suka cerita pasal X. Janji jadi Tak konten. boleh, mesti bagi tahu. Mesti jujur Najla. Ya, jujur Aduh. Orang luar pun mau tahu kisah Najla dengan ex Najla dulu. Boring weh kisah Najwa, tapi boleh lah. Kita cuba cerita, Okay, okay? sebelum tu aku mau tanya share berapa ex-mu? Satu. Kau? Sama satu. Hai banyak. Serius baik cakap. Boleh nampak. Tak tahu mau berapa. Pak walaupun kecil-kecil cili padi dari player. Share. Oh my god. Tapi Fai akan cerita yang betul-betul yang lama lah, yang paling lama dengan Fai lama lah, okey lah, betul lah. Sebelum masuk AI mungkin. Ni cerita ni guys, kita berpengalaman untuk korang juga, ambil pengalaman supaya ambil pengajaran. Dan ambil negatifnya ya. Yeah. So, let's start the mukbang. Nah, sebab kita nak makan ni guys. Okay, sambil makan lah ya. Sambil makan lah. Random pasta dulu. Nazla rasa cerita Nazla membosan aku, so Nazla start dulu lah. Okay. Lagi satu memandangkan aku yang paling ramai, aku last. Okay. Wow guys, Aku mau coklat lah. Aku ini boleh? So delicious. Wow. Sambil makan lah share lagi. Boleh, Share boleh. buat macam podcast. Dia mau cerita duluan. Duluan buat. Cerita. Apa kata Oh, share? ya, tak lupa. Disebabkan share dulu sekali. Kita ikut through time sini. Boleh. Okay, go share. Apa yang menyedihkan ni weh? Macam takut aku buka aib. Ada air satu lagi ke? Oh tadi. Tapi share nak ambil air. So guys, okay, share mau cerita apa share? Bagi banyak sikit share, nak makan ni. Sambil makan je, sambil makan. Sama makan je share. Macam podcast. Walaupun share cerita macam ni je cerita. Aku tu break. Okay guys. Okay, pas yang menyedihkan menyedihkan aku rasa yang paling menyedihkan yang buat aku trauma sampai sekarang. Takut dia lah. Tapi buka aib dia. Dia tak tunjuk namanya kan? Kita tak tunjuk siapa. Kami pun tak tahu siapa ex-nya. Sampai sekarang tak tengok siapa ex-nya. Ya weh, aku dah pernah kasih tengok budak AI team ex aku, muka ex aku. Yang mana? Aku cuma takut dia tengok je. Di mana? Saya tak pernah tunjuk. Share tak pernah tunjuk ke? Tak pernah tunjuk siapa-siapa. Yes. Padahal share lama juga dengan dia. Berapa tahun share? 3 mau sampai 4 tahun. Lama Lama Mesti daripada sekolah Boleh daripada sekolah. Ada sudi ke? So ceritanya bermula dari Dari mana ni? bukan kan, ni cerita yang paling menyedihkan lah. Okay, kau ceritalah macam mana kau boleh kenal first. Oh, macam mana boleh kenal dengan Memori dia. mu sama dia. Share cerita dari awal sampai akhir perjalanan kami macam mana sampai boleh break. Wih. Okay. Menarik. Mula-mula masa tu share form 4 ke form 3. Share kenal dia dekat IG. Wow. Tapi aku kenal dekat IG. First time aku kenal Bukan lelaki dekat sekolah lah. Bukan. Oh, boleh ya kau cinta sama orang yang Ya, tapi bila aku sudah tinggal sini, aku rasa macam kenal dekat social media tu kan, macam bahaya. Bukan untuk aku sudah sekarang. jangan ikut contoh tu ya. Jangan bahagia. Karena kenal dia dekat IG. Lepas tu And then, dia pendekkan cerita, tahun kedua aku kenal dia tu, dia macam hujung-hujung tahun tu dah. Weh, tapi ni macam betul-betul buka aib aku dengan dia. Kenapa? Sebab dia curang dengan aku. Weh, kau tu skandalnya. Kau tu skandalnya ceritanya. Bukan. Aku girlfriend pertama dia lah. Oh, Tapi dia curang dengan aku. Lagipun time dia curang tu pun aku boleh bau-bau sudah. Sebab kita boleh tahu lah perangai lelaki ni. Dia akan berubah bila dia sudah jumpa perempuan yang lain.
Wajak deh. Cerita ni pun aku dah pernah kasi cerita siapa-siapa weh. Even family aku pun kenal dia. Tapi aku tak pernah cerita dia orang. Dia curang first kali kau Najak ni. Eksklusif ni, Family aku eksklusif. pun tengok ni. Dia tahu tak? Oh patutlah dia break dengan tu. Eksklusif dah. Lepas tu bila aku sudah tahu dia curang dengan aku time tu, aku rasa macam diri aku bodoh time tu. Sebab aku first time bercinta kot. Aku merayu dengan dia. Kau merayu? Bodoh kan? Tapi tak normal. Aku merayu Perempuan. dengan dia. Raya tak nak ditinggalkan lah. And then bila aku fikir sekarang, yang sekarang ni lah, aku rasa menyesal apa aku buat dulu. Yang aku merayu tu. Kau merayu kenapa? Aku merayu sebab dia curang. Sebab aku mau dia balik. Macam mana kau kan Aku paksa dia. bila kan macam mana kau boleh tahu dia curang? Itu yang mau tahu. Macam mana aku boleh tahu dia curang? Ah. Dari call. Malam tu dia calling. Esok dia tu aku punya insting kuat weh. Aku tengok following dia. Tapi following dia tutup. Aku tengok dia punya followers. Ada satu perempuan ni. Aku tengok perempuan tu, dia punya followers juga. Diorang follow each other. Okay, faham. And then aku chat perempuan tu. Yang paling kejam lagi perempuan tu macam backup aku punya ex tu. Macam Sebab dia mau. sebab dia mau ex aku tu. Ya. Dah mana dia share label kau lagi tinggi dari perempuan tu sekarang. You eh? And then yang paling bodoh lagi, aku get back dengan dia. Lepas tu Normal kena perempuan. curang. Aku Okay, get back normal lah. dengan dia. Normal. Lepas tu dalam jangka masa yang panjang lagi sikit, dia curang dengan aku balik dengan perempuan yang sama. Maksudnya aku rasa dia berkontak dengan perempuan tu sepanjang aku kenal dia. Masa aku get back dengan dia, faham tak? This is... Oh my god. Tapi lagi kejam, ini aib aku lah. Aku curang balik. Aku kasi kena balik. Kejam. Tak kejam. Aku curang balik, aku keluar dengan lelaki lain. Macam tu. That's good, Syah. That's good. Macam dia dapat balik apa yang dia buat tau. So itu yang menyakitkan lah, Syah. Yes. Lagi? Macam mana boleh break? Macam mana boleh end up dengan dia sekarang? Dia sampai aku yang spill ya share. Oh my god. Tu tak boleh cerita. Sebab yang sudah tahu lah. Itu aku tahu. Itu mak kami tahu. Itu je. Okay, itu je cerita. Anggap macam ada jodoh lah ya share. Tidak jodoh. Ada jodoh. Jodoh. Share mau fokus kerja. Yes. Mau fokus kerja. Fokus kerja, guys. Yes. Okay. So, yang tu lah Syah. Itu saja. Gak sedih pun share, mak kau nak nangis. Please nangis cepat. Hmm, Menyeladang, nangis. letak mata. So aku Letak chili betul-betul flex. Letak chili flex di matamu. Aku betul-betul sudah apa tiada rasa dengan dia. Oh, Aku paham. susah mau nangis. Betul-betul. Sudah tawar hati betul-betul. Perempuan guys. Tapi kami break tu cara baik lah. Break cara baik. Itu je. So, cerita Nazla pula. Sumpah cerita Nazla memboringkan. Yang membosankan, yang bosan yang membuatkan Fail lagi bosan. Yang sebelum saya ayah kau macam mana? Sebelum lah, waktu Nazla sekolah. Oke. Oh lama sudah. Ya Allah lamanya. Cerita monyet, Fail. Paham. Okay guys, Nazla tak suka cerita pasal X lah. Kalau cerita benda lain yang menyedihkan boleh? Boleh balas. Sebab Fail nak nangis kan? Tidak pun menangis. Nanti Faiz kita pas Faiz pun Faiz akan nangis seriusan. Bapak itu setawar hati macam share cakap. Awas lah siapa Ma- nangis. Okay, dengan ex Nazla ni, kita orang break sebab tak curang pun. Tapi Nazla rasa macam ada unsur curang juga. Okay, ex Nazla ni, kita orang berjumpa waktu zaman sekolah. Okay. Waktu tu Nazla tak pernah bercinta tau guys. Tapi tiba-tiba form 5 nak SPM tu lah nak bercinta. Maybe time tu Allah nak beri hujan lah macam kita hilang fokus nak exam kan. So, Nazla bercinta. Tapi Alhamdulillah result tak adalah seteruk mana dia cakap Alhamdulillah okay good. Tak adalah mengganggu sangat. Okay, Nazla punya ex ni dia, kita orang punca break sebab Nazla tak tahan dengan perangai dia kot. Perangai dia yang jenis buat Nazla macam tak wujud. Macam nonchalant, faham tak nonchalant? Macam Apa tu nonchalant? nonchalant tu macam dia buat Macam macam kita tak wujud. Macam dia nak Dia abai lah, dia abai. dia abaikan, dia cari benda dia perlu. Oh my god. Dia cari benda dia perlu, dia rasa dia boring, dia cari. Chill. Lepas tu ada satu masa tu lepas sekolah, Nazla sebab ni Nazla dah tahan perangai dia yang sama lama dah. Tapi boyfriend Nazla ni dia follow perempuan lain semua, Nazla tak kisah pun. Dia follow perempuan seksi semua, I don't care. Dia like perempuan seksi ke apa, Nazla tak kisah pun.
Tapi dah kita dah layan baik-baik macam tu, kita tak kisah macam tu pun dia layan teruk lagi kita. Lagi nanti macam buat cerita fake dah benda cerita betul. Ya macam Cerita betul. macam cerita fake. Nanya betul dia senyum kan. Dia cerita betul kan? Ui, apa ni? Susu. Susu. Oh, ingatkan mayonis. Manis lah. Oh. Okay. Lepas kita orang habis SPM, kita orang masing-masing, Nazla macam biasa Nazla tak semua belajar sebab Nazla fokus cari duit sendiri. Nazla sebenarnya Nazla lebih cari duit. Suka cari duit. Nazla buat live kat TikTok. So, kawan-kawan Nazla lain semua sama belajar. Nazla seorang je macam tak sama belajar, macam lebih kepada dalam media sosial kan. So maybe dia orang pandang rendah lah kot kat Nazla sebab Nazla tak sama belajar kan, sebab Nazla macam tak buat apa-apa. Maybe dia orang anggap Nazla kakang kaki kat rumah je kan. Kangkang kaki. Kaki. Okay, lepas tu dia dah dapat tawaran sama belajar. Dia dapat tawaran sama belajar tu, maybe dia rasa hebat sama belajar tu. Dia rasa, memanglah hebat, cuma kita ni tak bolehlah rasa macam tu. Kita anggap betul rezeki, tak bolehlah nak downgrade ke orang lain, faham tak? So maybe lepas dia masuk so belajar ni dia culture shock kot. Padahal tempat dia sama belajar tu tak jauh mana orang Kedah pun. Dia punya culture shock tu macam tempat belajar dia luar negara. Dia punya culture shock macam banyaknya perempuan macam tu. Overstand perempuan banyak. Mungkin lah. Selama ni aku sekolah je mana juga di konven ke? Tak tahulah pasal sekolah menengah ni ramai juga perempuan. Tapi tak tahulah lepas dia masuk belajar ni, dia dah jadi makin lupakan Nazla balik. Weh Culture shock. Culture shock dia makin lupakan Nazla. Lepas tu Sebab budak lagi kot. betul sebab budak lagi. Mungkin lah sebab tu kita orang baru umur 19 ke 18 kan. Lelaki lambat matang. Lelaki lambat matang weh. Hmm. Lepas tu start situ seminggu dia tak contact Nazla. Nazla tak percaya lelaki dulu. Sebab Nazla rasa macam tak nak beria lah. Sebab lelaki ni kalau kita bagi attention lebih ni, diorang berjauh kan, berjauh diri, faham tak? Diorang yang mengkejar, bukan diorang yang dikejar, faham tak? So Nazla seminggu lebih diorang tak contact, tiba-tiba datang balik. Sana buat apa tu? Tapi dia datang balik pun cara dia macam nak layan tak nak layan. So Nazla belah macam tu je. Nazla block dia dekat IG, block dia dekat TikTok, block dekat media sosial semua. Sebab Nazla rasa Nazla tak tahan dengan lelaki yang masih tak ambil tahu Nazla, yang rasa Nazla tak wujud dalam hubungan tu. Break begitu Syak. Begitu je. Tak ada kata putus je, kita break tak ada. Nazla terus menghilang macam tu. Nazla terus block dekat WhatsApp semua, everything. Terus hilang. Tahu-tahu tengok story dia, member Nazla send dia tengah keluar dengan perempuan. Oh my god. Yes, padahal baru masuk sama belajar tu. Lepas tu ada cakap break kah? Dalam chat tu. Tak ada. Nazla hilang terus. Nazla gone terus. Nazla terus block dia, tak ada cakap banyak. Lepas tu Nazla tengok kawan Nazla punya story, dia send gambar ex Nazla tu, dia keluar dengan 2 orang perempuan Thailand. Wey, duduk di massage tu. Oh my god. Oh my god. Di massage. Padahal baru sama belajar tu dah tunjuk belang. Tu dah kata culture shock. Betul. Macam berlaku curang lah kan. Okay, so bila Nazla tengok tu, okay, faham lah. Mungkin sebab ni dia tak layan Nazla dah lepas sama belajar. Double date lah dorang tu. Double date lah dengan awak Thailand. So dekat Kokukha. Tak pun itu dia punya perempuan yang dia bayar. Astagfirullah. Sorry. So itulah punca dia Nazla break. So guys, jangan stay dengan lelaki yang macam buat korang tak wujud, yang buat macam tak hargai korang. Jangan. Dalam 2-3 hari dah buat korang macam, dia macam ghosting lah. Oh, Kalau dah kena ghosting tu, belah lah awal-awal. Okay? Belah lah awal-awal. Maksudnya dia dah puas bagi banyak manis kat awak. So dia nak bagi banyak manis kat perempuan lain pula. Okay? Sabar Pak Apa sebenarnya aku ni? Tapi kita cerita pasal ex ni bukan mau buka air Bukan bukan kan? Orang pun banyak lah buat kebaikan kat kami. Lain lah kalau kita orang sebut nama. Tu dah mengaitkan lah. Kan still manusia juga. Bukan mau memburukan ya. Cuma ini Hanya menceritakan Dia sini. konten. Sekarang dia cerita punca break je. Bukan cerita keburukan. Menyedihkan je. Dia ada salah, share pun ada salah. dia besar serius je. Benda Weh, Fael punya cerita mesti best. Best lah. Fael go Fael. Kita bocah kan? Kita punya punya cinta tua bocah. banget kamu kan? Kami mostly cinta bocah. Kau berapa share sekarang? 20? 20. 20. Sama dengan Nazla. Sabar Syul, sabar. Fael. Tahun depan kita 20. Baik, 23. Okay, cerita begini. Fire sama X. Kan jujur Fire sama X.
treat you like a